Sempena cuti hari pekerja ni, band dengan kawan-kawan taman, kita kayuh lah. Kalau nak masuk lekas night ride, maka kenalah kayuh. So, kayuh melalui highway lekas menuju ke Pajam. Lebih kurang 40-42 km kita hari ni. So, dah sampai dah. Checkpoint yang pertama, tol. Bila dah sampai semua, take 5 orang kata. Okey, sebelum meneruskan perjalanan mencari nasi lomak. Okey, yang sini ni lajulah sebab menurun bukit. Mula-mula dia bagi dulu turun bukit panjang, memanglah best. Nanti kita akan naik semula. Okey, cuaca pun mulai panas. Lepas tu dah sampai dah di Tol Pajam. Tak jauh dari Tol Pajam ada satu kedai lah. Makan nasi lomak pagi dulu, perkena teh panas dulu. Kemudian sambung balik semula lah. Dekat sini ada entiti sedang menanda kawasan masing-masing. Teruskan lagi perjalanan, berehat di bawah flyover sebelum menghadapi cabaran yang terakhir, iaitu untuk hadap Bukit Panjang. Lebih kurang 2 km lah. Di dalam 1.8 macam tu. Banyak keselur kayuhan di sini dah. Keren ke apa ke, kayuh tetaplah kena kayuh. Perlahan-lahan akhirnya sampai ke destinasi. Dapatlah 42 km hari ni. Best.